Selamat datang ke siri tutorial DJI Terra. Video ini akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan ciri GCP Automatic DJI Terra untuk meningkatkan kecekapan pasca pemprosesan semasa pembinaan semula model. Ciri GCP Automatic DJI Terra menggunakan maklumat GCP yang diperoleh dan teknologi pengecaman imej untuk mengenal pasti sasaran GCP standard dengan cepat dalam imej anda. Ia secara automatik menandakan points ini, menjimatkan anda daripada penandaan manual dan mempercepatkan pasca pemprosesan. Ciri GCP Automatic menyokong jenis sasaran GCP ini. Anda mesti meletakkan sasaran ini di kawasan tinjauan terlebih dahulu dan memastikan ia memenuhi keperluan berikut. Pertama, anda memerlukan sekurang-kurangnya 4 kontrol dan checkpoints, digalakkan 5 atau lebih disyorkan. Kedua, saiz sasaran mestilah sekurang-kurangnya 20 kali ganda GSD. Ciri GCP Automatic menyokong data pengukuran daripada DRTK3 serta data GCP daripada peranti RTK pihak ketiga. Untuk GCP yang dikumpul dengan peranti pihak ketiga, data mesti termasuk kedua-dua sistem koordinat lokal dan sistem koordinat WJS 84. Formatkan data menggunakan header yang ditunjukkan dan simpan fail dalam format TXT atau CSV.